Apa nama tu, Dek? Ketumbar Jawa. Hah? Ketumbar Jawa. Oh, ketumbar Jawa. Bawa itu dengar. Tapi kami suka ngulam. Di situ nama. Orang Madah Sawi. Sop Dayak. Oh, sop Dayak kata orang pakai melembut daging. Ku sembunyikan tiada yang manisnya jadi ceritanya. Sebelum siang mesti ada malamnya. Assalamualaikum sahabat Nemok semua. Selamat pagi, selamat malam, selamat tengah hari sewaktu dengannya menonton Nemok. Jumpa lagi kita di Rona Kehidupan 2. Hari tu Nemok dengan anak nak pergi ke Pasar Minggu Kubah Ria, teman-teman. Suara Nekmok si bapa sedap, teman-teman. Nekmok batuk, sakit suara. Okey, ikuti Nekmok belanja-belanja. Cari buah-buahan, sayur-sayuran, ulam-ulaman dari pasar kering ke pasar basah. Kita cakap bahasa Malaysia je, teman-teman. Kalau saya cakap Sarawak, kawan dari Semenanjung dan dari Indonesia tak faham apa yang Nekmok cakap. Bagus loh, orang mai respon aja, asam payah aja. Kita cuma jalan-jalan sambil mencari apa yang hajat di hati sahaja, teman-teman. Kita nak cari sayur midin, buah jering, asam payah dan cili padi, serai. Kita dah ada tujuan, teman-teman. Cuma kita jalan-jalan dahulu, lihat-lihat. Banyak, teman-teman, terdapat banyak, tapi kita kena jalan-jalan dulu. Yang mana murah kita beli.
ringgit. Ya, RM2 sembayangnya. Kecil-kecil. Asam payak, musim asam payak. Dah. Dah RM5. Ambil tu. Tak ada kupang. Terus tak ambil nak kerak tu. Tak ada kupang. Dia bagus sih. Tak kasi tahu. Tu jenis mi manis pun. RM10. Ambil tak RM10. Dinsum. Manis kah? Masam manis. Kadang-kadang masam. Ada manis. Yang paling murah tapi pemilih. Boleh. Beli bintara. Tadi berapa? Kami tak. Kalau RM6 tak. Tadi berapa? Mak ikut RM10. Tahu. RM3. Dah kenyang. Ambil apa? Boleh ambil cukup RM10 kah? Ambil. Dia depannya sama kah? Moknya mok tu sikit. Dia ambil. Tak ambil tu apa? Tahu. Pakai goreng. Makan digoreng. Tak besar-besar sama. Oh. Dalam pot nanti. Dalam pot aja lah. Banyak gila. Tu. Selebih ya. Dah. Dah. Situ kah? Tak ada bayar minyak RM10 kita nak. Oh, dah. RM10 tu dah bagi ada. Okey aja. Tanpa mana istilah. Kecap pedas. Yang nak coba. Yang nak coba makan. Bola kapal. Sampayak sama tak? Pecah dengan cabai, kah gula sikit. Kita mau sampayak. Ngau. Ya. Apa nama?
Apa? Berapa ringgit? Untuk dimain kita. Kita kendang lah. Untuk semua ini. Macam ni ada. Biasa. Jangan kacang. Medin. Pucuk medin. Hijau. Apa nama tu, Dek? Tumba jauh. Ha? Tumba Jawa. Oh, ketumbar Jawa. Bawa rituk dengar. Tapi kami suka ngulam. Tapi si tahu nama. Orang Madah sawi sop Dayak. Macam-macam tambah. Oh, sop Dayak kata orang pakai melembut daging. Yang kita. Okey, makasih. Lupa ni. Kado. Ulam. Oh, ketumbar. Yang apa? Tanam diimpun kah? Oh, ada juga jual lo. Lain. Lain. Benih anak pokok bunga kan. RM12. Besar kawasan sampai tak terjalan. Belimbing darah. Dah musim buah belimbing darah, teman-teman. Belimbing satu padu. Pisang. Ini agak banyak gila. Pisang tan. Satu. Ini sebenarnya putih. Tu je belimbing darah. Dah musim. Keribang. Nama buah keribang dah. Semua orang putih. Bandung kita ada. Aduh, aku nak malam bubur je. Yalah. Ya keribang kecil. Tu buah, jual buah sampai ke hujung. Tak larat nak berjalan, teman-teman. Ini sebelahnya pula. Sebelah tu kita dah habis jalan. Kita jalan sebelah ni. Cabai gunung kau si perlu kan? Nak raya di pasir di rumah. Tak. Oh. Saya tak ingin dengar. Apa aja? Kunyit tu kan? Jalah. Tu jampang je.
pucuk jampang. Cili dan ambil benih. Makcik. Jual tak terjalan. Inilah meriahnya pasar di Sarawak, teman-teman. Pasar kering, basah-basah itu basah-basah. Ini pula kek lapis Dayang City. Berbagai-bagai kek lapis. Kepada teman-teman yang berada di luar sana di tanah Semenanjung terutamanya, di sinilah teman-teman kalau nak beli kek lapis berbagai-bagai cuma RM10 saja, teman-teman. Saya tahu kalau di sana tu RM25. Kalau beli di sini cuma RM10. Man. Melambak-lambak, teman-teman. Apa? Apa? Cheese. Tak sikit ben. Tu siapa nak makan? Sagi tak kita gitu. Patah boleh. Di sini kita boleh rasa-rasa dulu, teman-teman. Yang mana berkenan di hati tu kita cuma beli saja. Lambat kek lapis Dayang City. Tu kacak nak? Boleh ambil tu lah. Ni mau kacak aja. Aduh, tu bau basah. Basah. Basah-basah ni jual ikan. Ikan basah, memang basah. Udang, harga udang di Sarawak. Udang besar-besar ada RM34. RM32. Wow. Entah kan angkat kubuk nanti. Ini tu, sah. Ambil je dah, makan ambil je sah. Sah. 10. Oh, angin toke si bagus tu, RM10 10 kilo. Angin toke si bagus. Angin toke si bagus ah. Jadi murah. RM10 dah. Angin toke si bagus tu. Udang kilo 20. Lemes RM10 dah. 2 kilo 15. 15. Tembung 15 dah, turun agak. Lembutnya. Dah acara melelong. Udang besar-besar, ya Allah. Ini yang besar lengan RM36. Ya Allah.
Yang cari terubuk. Ya. Terubuk hidup. Ada. Hah? Besar kan? Ya. Yang ada terubuk hidup. Ada. Yang ada 2 terubuk. Wah, besar gila. Telur, masih telur dah? Itu si telur tu. Ada telur mahal ya. Berapa dah? Ikut 38, 36 pun. Dia lah je. Tok je ada tak kan? Matanya semua merah. Mata semua merah kah? Sini dah. Lagi press kah? Cium, boleh cium. Boleh, tak boleh cium. Ketusukan cium. Ambil sikut cium. Bau sikit. Tok tak nak? Tahu kati. Tok boleh besar tak? Semua. Semua. Di sebelahnya juga teman-teman tempat menjual ikan terubuk. Ikan terubuk masin. Di sinilah para penggemar terubuk masin mencari teman-teman untuk bawa balik. Baik dari luar negeri baik pun dalam negeri teman-teman. Melambak-lambak terubuk masin. Singgah di Ion Mall. Dulu turun tak? Mana? Jap. Gelosong. Jom. Gelosong. Ada situ. Apa nama teh? Ada 5. Ambil sikit. Bukan dah 5. Apa nama teh? Bidara. Bidara. Ya Allah, sabar bidara apple tu. Bidara apple, buah tin. Oh. Buah tin nak? Sinun RM10 tu. Tuki. Tu 21 ringgit. Sinun berapa? Sinun 10? RM10. Tu 23 ringgit. Tu dia berapa? 14 kena si 25. Alang-alang. Tu dari pasar basah sampai pasar supermarket.
murah ya, RM6. Tu bagus sikit tak? Dia ubat kaki tak? Memang tepuh. Dulu masuk. Nak ni ya, apa? Selalu mama beli dulu. Nak ada di keringnya. Lalu tak. Bulat dia. Asparagus. Tu apa tu? RM25. Berapa ringgit je? RM4 murah. Sangat tak agak dah beri sekilo. Asparagus teman-teman. 6 batang RM11.70. RM29 apa tu? Betul tu, murah juga. Sebiji. Per biji kah? Biji. Murah juga. Tu namanya tebu telur. Tebu telur. Cih. Nasi makan. Makan teratai. Ayah mak beli seorang diri makan. Daripada pasar basah sampai pasar supermarket, tak habis jalan. Untuk cari bahan ke masak. Tak. Cuma daun ketumbar je si ada. Okey teman-teman, sampai di sini dulu video Nek Mok kali ini. Terlalu berpanjangan sangat teman-teman, nanti bosan pula teman-teman menontonnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen and subscribe. Terima kasih teman-teman telah mengikuti Nek Mok. Kepada yang telah subscribe dan menarik balik subscribe tu, terima kasih jugalah. Itulah kata orang, dia anggap satu sedekah. Tapi kalau orang nak tarik balik pun tak apa. Nek Mok dapat lihat teman-teman, orang tarik balik subscribe daripada Nek Mok. Kerana video-video daripada Nek Mok tak memuaskan. Nek Mok tahu tak menghiburkan. Tapi Nek Mok terus juga berkarya teman-teman. Sebab dah hobi. Walaupun tak ada orang menonton pun tak apa, untuk kenangan kita saja teman-teman. Ikan lumek goreng. Ikan lumek goreng, kari ayam, tambah belacan Sarawak, ulam jengkol atau pejuin. Kita tahu lagi untuklah ulam keluar. Kami orang adanya ulam sawi Dayak, anak sawi Dayak, ataupun daun sop Dayak. Ada lagi nama tadi sebutnya. Nah, bahan-bahan yang ada sebenarnya tadi dah dimasak. Kita makan si bongsu teman-teman. Action. Hasil pergi pasar Minggu, beli keribang, beli kayu. Sudah 4 duduk.